Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kafi. Baik, hari ni hari Ahad bulan 5. So job kita hari ni sebiji arus, pada arus. So, dia akan buat pemasangan external ATF oil cooler lah. So ada lagi 2 biji. Yang belakang tu buat oil cooler juga. Dia tinggal kereta. Yang ni dia nak tukar sober KYBRS depan belakang sekali dengan lower arm lah. Lepas tu Asia ni oil cooler juga. Sehari ambil 4 biji cukup lah. Jangan tamak-tamak. Ok, sekarang kita buka yang ni dulu. Jadi kita pasang yang ni dulu. Arus Advance mileage dah 130 lebih. Kita makin sekejap. Lepas tu saya kita wedding bracket. So yang ni owner tinggal kereta lah. So kita buat. Yang ni daripada Bandar Sarjana Putra. Yang ni Bukit Mahkota dekat lah. Yang ni jauh ni, Batang Kali. Lagi dah siap lagi dia main ambil. Ok, siap sebiji. Anggaran 1 jam setengah lah untuk sebiji kereta. Lepas ni kita akan masuk Asia pula. Ok bang, dia macam ni. Dia nampak macam ni lah. Nampak. Ok, lepas ni kita tengok sukatan minyak gearbox dia dulu. Kalau kurang kita top up lah. Ok, sekarang kita top up minyak. Yeah. Bajet dalam 0.5 liter lah. Biasa kita akan top up 0.5 liter. Lepas tu untuk net service tu macam biasa lah. Alhamdulillah settle sebiji. Jadi kita masuk kereta lain pula. Bang, sabar. Jadi arus yang kedua pula sama juga, pasang oil cooler. So yang ni dia dah ada dia punya honeycomb grill. Alright. Jadi kita tinggal pasang dia punya oil cooler. So sekarang kita buka dia punya bumper dia dulu lah. Ok, sekarang kita dah pasang, dah gantung semua lah. Alright. Bracket pun tak goyang. Jadi jom kita pasang hose pula. Alright, so kita dah siap pasang arus yang kedua. Sekali kita buat arus yang ketiga pula. Jadi yang ni dah siap. Kita masuk sana pula, tukar sober dan lower arm. Kita top up macam biasa dalam 0.5 mm lah. 0.5 mm lah. 0.5 liter. Right. Ok, selesai arus yang kedua. So arus yang ketiga, dia nak tukar absorber depan sajalah. Depan lower arm sekali dengan anti rubber bush absorber link. So yang ni kita dah belah kiri kita dah siap. Tinggal belah kanan lah. Alright. Absorber mounting, absorber link, absorber KYBRS, lower arm. So ni anti rubber bush. Jadi yang ni kita dah pasang absorber KYBRS, mounting baru. Cuma dia punya bearing ni tak ngam. Bearing ni dia punya tengah dia ni besar.
Kalau original tengah dia kecil, dengam lah. Yang ni tak boleh, tak ngam. So kita pakai balik bearing original balik. Yang ni dia beli ni tak ngam. Yang ni sobor lama dia. Kerah lagi tak? Naik tak? Tengok. Lepas. Naik lagi. Boleh lagi ni. Ada lagi gas. Kalau dia tak naik tu, dia tak cantik lah. Jadi nak senang, nak tukar anti robot bush dia duduk belah ni. So sekali jalan lah, buka lower arm ni kan. Buka lower arm, baru senang buka dia punya anti robot bush tu. Boleh lah kalau nak senang kita buka kabel gearbox tu. Tapi alang-alang dah tukar lower arm, buka lower arm terus boleh buka dia punya anti robot bush tu. Okey, sudah siap. Cuma absorber link belum masuk lagi. Jadi bila dah siap sebelah sana, baru kita akan pasang absorber link. Absorber link last sekali. So absorber link, absorber, lower arm semua kita dah tukar baru. Alright. Sekarang kita buat belah sana pula. Jadi dah siap semualah. Lower arm, absorber link, absorber, mounting absorber, anti robot boost. Kiri kanan pun dah siap. So kita masuk tayar lah semua. Alright, check tengok pokok ada skru longgar ke apa. Double confirm. Dah cun. Okay, lepas kita buat turun kereta, barulah kita kemaskan balik dia punya nut absorber mounting. Masa dah tergantung, kita tak ikat apa, tak ikat kuat lagi lah. Bila kereta dah turun, baru kita kemaskan balik. Alright. Alhamdulillah settle 3 biji hari ni arus. Tadi ada Asia sebiji, kita settle dah Asia tu. So kita kira arus lah, dia ada 3 biji. 2 biji buat oil cooler, 1 biji buat tukar lower arm, absorber mounting, absorber depan, absorber link, semua baru. Ok, hari ni tunggu owner main ambil, malam lagi baru main kot. Baik, bagi siapa-siapa yang baru menemui channel ni, jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapi channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum, bye bye.